Okey, water pump ni senang je. Sentiasa jaga cooling system. Sentiasa. Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita nak sembang pasal water pump. Yang ni water pump Viva. Okey, dia datang ke kedai tadi, temperature dia naik. Temperature dia naik. So, kita suggest dekat owner untuk tukar water pump thermostat, macam lagi lah. Alright. So guys, macam mana nak jaga water pump? Okay, water pump ni senang je. Sentiasa jaga cooling system. Sentiasa jaga cooling system. Lepas tu pakai ni. Kalau boleh pakai ni lah, pakai coolant. Alright, kalau boleh pakai coolant, jangan pakai pipe. Itu salah satu punca juga bila kita pakai pipe. Dalam ni akan berkarat ni. Ni pun kesan karat juga. Ni pun kesan karat juga walaupun dia pakai coolant. Bayangkan kalau tak pakai coolant lagi teruk Alright. So, guys, siapa-siapa yang ada masalah yang sama boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Alright. Jangan lupa